filem komedi epik. Ya. Komedinya nak dibawa bukanlah di zaman ini, tapi di zaman dulu kala. Dulu kala. Mungkin cabaran ataupun apa yang dilalui semasa penggambaran, mungkin bos boleh share sikit? Rasanya ini bukan kali pertama saya berlakon filem Betul, epik atau purba lah. Tapi ini adalah sesuatu yang mencabar. Saya sendiri mencabar diri saya atas mandat yang diberi oleh Abang Aziz Ahmad Osman lah. Sebab saya rasa kalau mereka mengharapkan sesuatu watak komedi daripada Saiful Apek yang selalu diorang tengok tu, minta maaf lah, tak ada. Memang tak ada? Tak dapat. Memang tak dapat? Memang tak dapat. Tapi itu juga saya cabar diorang untuk menghayati watak saya. Bersama dengan 5 jelaka saya ni. 5 lagi tu menjadi ketua. So kita ada banyak permainan emosi dalam cerita ni juga. Permainan jelaka. Ya, jelaka. Alright, tapi kalau nak tengok, kena tengok lagi lah. kita lupa nak bagi tahu dah kenal tadi. Watak nama tadi. Amirul berlakonkan sebagai watak Kuping dan juga Saiful Apek memegang watak sebagai Nagasari. Alright, jadi terima kasih kepada Amirul. Alright, Terima kasih.